Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masak kari ikan merah. Ni Pak Murad pasang api. Pak Murad masuk minyak dulu. Panas minyak kan, Pak Murad masuk barang yang lain. Jadi Pak Murad masuk ada 3 sekawan dan rempah habuk, daun kari. Pak Murad masuk dulu. Jadi ni Pak Murad nak masukkan dia punya bawang putih, bawang merah, halio. Ni. Nampak dia dah apa kan Pak Murad masukkan barang yang lain-lain. Pak Murad nak masukkan dia punya rempah kari. Nampak sudah kering dah, kurang air macam dalam melogak. Jadi Pak Murad masukkanlah rempah kari. Ini rempah kari ikan ni. Kalau nak masak ikan, kalau cari rempah kari ikan. Dan nampak melogak kan tak? Jadi Pak Murad masukkan ikan merah. Ini dah masuk ikan merah ni. Sekejap lagi Pak Murad masukkan barang yang lain-lain. Jadi Pak Murad nak masukkan santan pula. Jadi Pak Murad masukkanlah asam keping sekeping. Jadi Pak Murad masukkanlah garam dia. Secukup rasa. Pak Haji nama tu pun secukup rasa. Dan pesadap pun samalah. Secukup rasa. Sekejap lagi masaklah ni. Ni belum lagi dah. Dah masak. Jadi Pak Murad nak angkat lah. Nampak dah melogak tu. Masak lah tu. Jadi Pak Murad nak angkat. Tutup api ya. Pak Murad tutup api. Guys, inilah hasilnya kari ikan merah. Minyak muncung guys. Mantap.